Alright tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Sekarang waktu 12.08 tengah hari, insya-Allah. Pengantin kita pun dah balik, dah siap make up, dah siap semuanya. InsyaAllah pada jam 12.30 ataupun 12.45 kita akan sama-sama untuk menyaksikan perarakan masuk pasangan pengantin dan juga ketibaan daripada rombongan pengantin yang akan sampai di pekarangan majlis. Juga untuk tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang baru sampai, saya jemput anda masuk terus saja ke majlis kita dan boleh terus saja mengambil makanan-makanan berkonsepkan layan diri, yang mana hidangan daripada pihak catering Ajilun kita. Inai di jari, tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari. Nanti, sudahlah menjelma kini keadaan abadi. Selamat pengantin baru. Dan juga untuk tetamu kita yang datang hari ini, anda datang bukan sekadar makan, bukan sekadar minum, dan hari ini tuan rumah kita ingin bagi hadiah kepada tetamu yang hadir. Jadi tuan-tuan sampai tadi bersalaman, berjumpa dengan tuan rumah kita. Tuan rumah kita ada bagi satu beg goodies. Dekat beg tu ada nombor cabutan bertuah. Lagi 15 minit saya buat cabutan bertuah yang pertama. Jadi boleh tengok sekarang dekat kotak-kotak goodies tu ada nombor cabutan bertuah. Lagi 15 minit lagi kita akan buat cabutan. Kalau nombor naik boleh ambil hadiah terus. Juga bersama dengan lauk pauk yang telah pun dihidangkan oleh pihak caterer daripada Ajilun kita . Kalau saya tengok daripada jauh je lah, daripada jauh kita mungkin ada ayam masak merah. Ada tak? Tak ada? Kita ada apa? Ayam goreng berempah lagi? Kari daging lagi? Ikan masin? Ikan masin, ulam, sambal, buah potong kita. Dan juga di depan saya kita ada satu bus untuk makanan sampingan, di mana ada kuih muih, kita ada kuih limas, kita ada popiah goreng, kita ada kek Sarawak, kita ada kek Sabah, kita ada kek gerik, kita ada kek Bekalan Hulu, semua kek ada. Jadi anda boleh ambil saja dekat depan tu. Ucapan dan selamat datang kepada tetamu yang baru saya tiba di pekarangan majlis, yang mana tuan-tuan sekarang berada di kediaman Encik Watih bin Awang Kecil dan juga isteri Ibunda Puan Siti Rohani binti Hashim, yang mana kita akan sama-sama sebentar nanti untuk meraihkan, mendoakan pasangan pengantin kita, iaitu Puteri Nur Hazira binti Watih dengan pasangan Putera Muhammad Faiz bin Roslan. InsyaAllah bersiaran untuk anda daripada pihak Seri Inai Sound System. Kita berada di Kampung Lalang, Gerik, Perak. Assalamualaikum yang dalam live saya. Hari mereka kata tak tegur pun orang dalam live no. Okey, saya tegur tuan-tuan semua dalam ni. Yang mana dengar suara saya, jawab salam saya. Assalamualaikum. Yang mana dengar suara saya, tolong bagi like seorang 20 like. Seorang 20 like saja. Kalau yang tak dengar suara saya, tak apalah. Dan juga lebih kurang 10 minit lagi saya akan buat cabutan bertuah yang pertama, yang mana hadiah kita ada lebih kurang 297 hadiah. Bermakna 297 orang tu akan dapat hadiah. Hadiah apa tu? Rahsia. Jadi siapa nak hadiah jangan balik lagi lagi 10 minit saya buat cabutan bertuah yang pertama dan dijemput kepada tetamu yang baru sampai. Jangan segan-segan, jangan malu-malu, masuk saja, ambil pinggan, ambil lauk, ambil air dan duduk saja di kerusi-kerusi yang kita sediakan.
Dan juga sebelum saya terlupa, di setiap majlis yang anda jemput pihak kami daripada Seri Inai Sound System, kita akan buat live di TikTok ya. TikTok Seri Inai. Jadi yang mana nak komen, nak tengok, nak share, nak apa pun masuk ke TikTok, tulis je Seri Inai. Dan setiap video-video anda akan saya pindahkan masuk ke Rumah Merah. Duduk sejolim Megahnya di singgah sana budaya sana. YB Dewa Sifu, Abang Dafi. Oh, ni Dafi ni rasa macam sekolah dulu ni. Okey, sekali lagi untuk tuan-tuan yang ada dalam live saya nak minta tolong. Ada 166 orang ni, seorang like 20 kali saja. Kalau tak faham like itu apa, tekan skrin tu 20 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau ada rules lebih, bagi je seorang satu. Selesai. Kita akan tengok pengantin pada jam 12.30 ataupun 12.40. Tunggu. Menanti bersanggu lintang dan Maklum kita yang nak makan kuih, nak makan kek, kita ada kat sebelah sini. Saya dah makan dah popiah goreng dia tu, sedap sangat. Dan kita ada kek lapis, kek Sarawak, kek Sabah, macam-macam kek lah kat situ. Dan kita ada kuih limas. Juga ada apa lagi, macam-macam lah kat situ. Kita ada kuih puteri mandi, putera tak mandi, semua ada kat situ. Pergilah ambil. CTK dah, terima kasih. Yang dah, terima kasih. Yang dah like seorang 20 kali, terima kasih. Nak tengok depan ke? Nak tengok depan, saya tunjuk. Sana. Tengok muka saya dulu. Lepas tu kita tengok kat depan. Pengantin tak main lagi. Saya dah like 242. Amboi kira noh. Terima kasih banyak-banyak. Saya bersyukur. Semoga dimurahkan rezeki lah. Yang mana yang baru sampai, saya nak wawarkan sekali lagi untuk anda yang baru sampai. Apabila tuan-tuan dapat saja beg goodies tu, dekat beg tu kita ada nombor cabutan bertuah. Lagi 8 minit saya akan buat cabutan bertuah yang pertama. Apabila saya sebut saja nombor, nak tengok nombor tu kat mana? Nombor tu tengok dekat beg goodies yang tuan-tuan dapat tu. Kalau tak tahu goodies tu apa dia bang, goodies tu beg tu lah, beg orang bagi rumah kenduri tu. Kadang-kadang orang bagi cikelat, kadang-kadang orang bagi beg. Dekat beg tu, kat kotak tu ada nombor cabutan bertuah. Kompang di Palu, hai bertalu-talu, duduk bersanding mempelai tersipu malu. Kompang di Dan juga hari ini 6 Disember 2025, kita berada di bulan yang terakhir bagi tahun 2026. Dan Alhamdulillah hari ini termeterailah satu ikatan janji buat pasangan pengantin kita Puteri Noh Hazira binti Watih dan juga pasangan putera Muhammad Faiz bin Roslan, yang mana hari ini kita akan raikan mereka berdua ini sebagai pasangan Raja Sehari. Apa saja mereka nak hari ini akan dilayan. Itulah keistimewaan Raja Sehari kita. Dan saya ingin berkongsi untuk atur cara majlis pada hari ini, yang mana berlangsungnya kehadiran pengantin kita sekejap lagi. Apabila rombongan pengantin sampai, saya akan jemput rombongan kita berkumpul dekat depan tu. Dan saya akan sambut rombongan kita dengan paluan kompang. Dan mereka akan jalan sampailah ke depan kemah warna biru. Saya akan jemput Puteri Raja Sehari kita untuk keluar dan bertemu dengan pasangannya. Dan apabila mereka dah bertemu berdua, akan bersalaman, akan bergambar, mereka akan berdiri kat situ. Kita akan teruskan bagi pembukaan majlis dengan selawat taslim.
Selesai sahaja selawat taslim, saya akan menjemput pengantin kita untuk bersalaman dengan ibu dan juga ayah. Selesai bersalam, kita jemput pengantin untuk terus berjalan menuju ke pelamin. Memandangkan hari ini pelamin berada di luar rumah, meja makan beradak pun di luar rumah. Kita akan pergi ke pelamin dahulu, diiringi dengan selawat Nabi. Selesai saja mereka ada dekat kerusi pelamin kita akan teruskan bacaan doa pengantin. Selesai je doa pengantin, kita akan jemput pengantin untuk ke sudut santapan diraja. Baca komen je, mereka kata amboi tapi tak tengok langsung ni. Balang Abang Jago. Waalaikumsalam. Kenduri di mana ni? DJ Poensem. Amboi. Kenduri Kampung Lalang. Akram 93. Waalaikumsalam. Kampung Lalang, Gerik, Perak. Jalan ni kita nak pergi ke Betong. Lagi 6 minit. Cabutan bertuah yang pertama akan berlangsung. Dan untuk anda yang tercari-cari, nombor cabutan bertuah ada kat mana ni? Hari ni siapa datang kenduri semua dapat nombor. Nombor ada dekat kotak goodies tu. Jadi boleh tengok nombor masing-masing sekejap lagi nah. Cik Ahmad jangan marah. Okey, dengar lagu dulu. Sembang-sembang juga, dengar lagu juga. Okey, memang siapa nak komen? Tuan-tuan tengok saja tapi tak like tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan, like lah. Tap skrin tu. Aduhai Cik Zaleha, kau buatku tertawa. Poketku ini. Saya semalam ada belajar satu ilmu. Macam mana? Dekat atas ni. Ya ke? Tuan-tuan cuba tekan tu. Kadang dia minta, dia suruh buat tas. Lepas tu yang mana belum lagi PC, nampak ni, love orange ni. Tekan love orange tu. Zaleha mempunyai anak dah 5. Cik Ahmad aku agak jadi bujang terlajak. Hai bujang terlajak, tak apalah Cik Leha. Oh asalkan jangan, oh aku. Itu yang saya cakap tadi tu. Eddie, terima kasih. Suliza, abang comel abang. Nur Hafiza, terima kasih Nur Hafiza. Dengar lagu nah, lagu sambil komen. Ina Ismail, follower baru. Terima kasih. Yang belum follow lah saya. Kita nak target minggu ni 10,000 followers. Tolong follow ramai-ramai. Bujang terlajak, tak apalah Cik Leha. Oh asal. Kita akan sambut pengantin 12.40. 12.40. Kita sambut dengan selawat taslim. Lepas selawat taslim, kita selawat Nabi. Lepas selawat Nabi, kita baca doa pengantin. Lepas tu kita makan. Bang, buka lagu Sri Banang Imam Arifin. Sana. Abang orang mana? Duduk kat mana ni? Saya duduk kat Gerik, Kampung Lalang. Okey, kita nak buat cabutan bertuah. Okey, baik tuan-tuan. Kita teruskan cabutan bertuah yang pertama saat. Lepas tu kita sambung balik nah. Untuk anda yang mana baru sampai ke kenduri pada ketika ini, boleh tengok nombor cabutan bertuah masing-masing dekat kotak yang kita bagi tu. Check 1 2. Okey, kita akan buat cabutan bertuah yang pertama. Okey, nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama 031. 31.
Panggilan 1. 031 panggilan 1. Takkan dah balik dah. Nombor cabutan bertuah ni nak tengok dekat kotak tu. Kotak yang tuan-tuan datang tadi. Tuan rumah kita ada bagi goodies. Dekat goodies tu ada nombor cabutan bertuah. Semua sekali. Rombongan mari dah. Sat. Rombongan dah mari ke? Nombor seterusnya 09. Tak ambil hadiah ke? 009. Nombor 9. Tak ada? Tak mau hadiah ke ni? 009. Ada tak? Dekat kotak tu ada nombor tak? Ada. Nombor berapa tu? Okey. Okey, sekali lagi yang baru sampai ni dekat kotak yang tuan rumah bagi tadi tu, kotak tu, goodies tu, cenderahati tu, dekat situ ada nombor cabutan bertuah. Boleh tengok sekarang. Tengok kat kotak masing-masing. Kotak yang tuan rumah bagi tu ada nombor cabutan bertuah. Nombor seterusnya 013. Nombor 13. Maklum ada nombor tak? Ada nombor kat situ? Ada kan? Okey, ada. Nombor 13. Takkan tak ada ke tak mari lagi? Okey, nombor yang pertama. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Mai. Mana hadiah? Okey, sat. Depa ambil hadiah. Sat maklum lah. Untuk lagu-lagu selain lagu kahwin, saya akan putar selepas pukul 2. Lepas Zuhur. Jadi sebelum Zuhur tu kita nak buka lagu-lagu kahwin. Jadi tuan-tuan kalau ada lagu-lagu perkahwinan, boleh komen kat bawah. Suliza dan follow. Terima kasih. Okey, saya jadikan Suliza kita follow apa ni? Moderator. Nombor 9. Nombor 1 dengan nombor 9 dah ada orang dapat. Masa bagi goodies kat depa tu, ceritalah kat depa sekali. Ada nombor cabutan bertuah tu. Kok depa tak tahu? Lagi depa tak tahu. Mak-mak ayah kita kat depan tu, kalau bagi dekat depa tu, beritahu ada nombor cabutan bertuah. Okey, nombor seterusnya 062. 062. Mai ambil hadiah. Bagi hadiah. Ni murah rezeki. Nombor berapa? Ambil hadiah. 013. 013. Rombongan mari dah. Kalau rombongan dah mari, kita sambung balik lepas ni. Mari dah. Saya nak tanya, rombongan dah mari ke? Dah mari ke belum rombongan tu? Tolong bagi tahu. Baik, sementara kita menunggu persiapan daripada rombongan pengantin. Lepas ni saya akan sambut mereka dengan peluang kompang. Nak tanya dulu, rombongan dah mari ke? Mari dah? Okey, dah mari.
Boleh kompang. Makan. Ya baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam tengah hari. Jadi kita akan sama-sama untuk menyaksikan kehadiran ketibaan daripada rombongan pengantin kita yang mana membawa seorang pasangan Raja Sahari Putera Muhammad Faiz bin Roslan. Jadi kita akan sambut rombongan ini dengan paluan kompang. Dipersilakan. Ya baik tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, pagi dan petang, ganjaran pohon di dalam syurga. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Hadirin yang saya muliakan, saya mewakili pihak keluarga pengantin dan seksi keluarga, iaitu ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu yang dihormati sekalian, terutamanya kepada rombongan pengantin kita. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amatlah berharga dalam menyerikan majlis perkahwinan sehari kita pada hari ini. Hadirin yang telah pun sampai dijemput untuk terus menjamu selera, yang mana majlis kita akan dimulakan dengan selawat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim وزد وعدم وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زيد العبادك وأشرف العبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام ومنبعهم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Hari ini menugal jagung, hari esok memintal tali. Hari ini kita berkampung, meraikan mempelai dua sejoli. Di malam hari terang senegeri, memberi cahaya di tengah balai. Majlis indah bertambah seri untuk meraikan kedua mempelai. Majlis membuka tirai dengan penuh keberkatan, menyaksikan penyatuan dua insan berjalan bergandengan tangan menuju ke istana impian. Bila cinta bersatu, janji diikat lengkap di hati. Dua hati sehidup semati dengan niat yang satu kerana Dia yang Maha Esa. Dengan penuh langkah kesyukuran, inilah dia langkah masuk mempelai yang segak lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Puteri Nur Hazira binti Watih dan juga pasangan putera Muhammad Faiz bin Roslan. Kita akan iringkan pasangan pengantin ini dengan selawat Nabi beramai-ramai. Dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للحدا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للحدا. Ya baik tuan-tuan, selepas ini kita akan sama-sama untuk menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa pengantin. Jadi dengan itu saya ingin berjemput dan mempersilakan kepada seluruh keluarga rombongan pengantin untuk mengambil tempat yang disediakan dan pasangan pengantin akan terus berada di pelamin. Kita akan teruskan bagi sesi bacaan doa pengantin. Seterusnya diteruskan dengan sesi salam resu dan akan kembali ke sudut santapan diraja. Baik tuan-tuan, saya ingin menjemput kepada seluruh rombongan pengantin untuk berada di kerusi yang telah pun disediakan, yang mana majlis kita akan diteruskan bagi sesi bacaan doa pengantin. Burung nuri hinggap di balai, balai seri buatan Pak Tua. Tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai. Menadah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Dengan itu, bagi memohon keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis ini, kita akan sama-sama untuk mulakan bacaan doa pengantin. Dan sebelum itu, kepada tuan-tuan, puan-puan yang sedang berjamu selera, teruskan saja makan. Yang mana ingin menadah tangan bersama dengan pihak kami, dipersilakan. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, satukanlah hati pasangan pengantin ini seperti Engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaika, dan seperti Engkau satukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Satukanlah hati kedua mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Jadikanlah mereka suami soleh yang sentiasa memimpin dan isteri solehah yang sentiasa membantu. Murahkanlah rezeki mereka dan kurniakanlah kepada mereka zuriat yang beriman dan beramal soleh. Semoga kehidupan mereka dipenuhi al-mawaddah ar-rahman di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami memohon doa restumu. Berkatilah majlis perkahwinan ini berjalan dengan sempurna seperti mana yang Engkau kehendaki, dan semoga jodoh perkahwinan ini akan berkekalan buat selama-lamanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, satukanlah hati kedua pasangan mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Panjangkanlah umur mereka, lapangkanlah rezeki mereka, dekatkanlah mereka menuju kebaikan, jauhkanlah mereka dari keburukan. Kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan soleha, serta berikanlah ketenangan kepada mereka di dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.
Ya baik tuan-tuan, amin amin ya rabbal alamin. Demikian sebentar tadi telah pun sama-sama kita memohon doa keberkatan, kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis untuk meraihkan pasangan pengantin kita pada hari ini. Puan dibawa ke Gunung Ledang, dibawa dengan penuh beradab. Pinggan mangkuk telah terhidang, kini masa makan beradab. Majlis dengan ini mempersilakan kepada putera dan puteri Raja Sehari, dan juga saya ingin menjemput wakil daripada seluruh rombongan pengantin. Kita ada 4 kerusi dekat sini. Diminta kepada keluarga rombongan pengantin kita untuk memenuhi 4 kerusi yang ada dekat depan ini. Okey, saya nak jemput wakil 2 orang daripada keluarga pengantin perempuan. Mak dengan ayah mungkin sedang melayani tetamu yang hadir. Hantarkan abang ataupun kakak pun boleh. Dan sebelah sana untuk pengantin lelaki 2 orang. Mak dengan abah pun boleh belah sana. Adik-adik juga, abang-abang pun boleh. Amah mana? Amah siapa Amah? Okey, sila masuk. Seorang lagi. Rosliza. Dipersilakan kepada Puan Rosliza. Ambil syarat je, kita nak ambil gambar ya. Lepas tu boleh dah. Okey, untuk pengantin kita baca doa pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab api neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah. Baik, juga menjemput mempersilakan kepada pasangan pengantin dan juga seluruh rombongan dan juga seluruh tetamu yang hadir untuk menjamu selera di majlis pada hari ini. Jadi saya nak sambung dengan cabutan bertuah. Tuan-tuan yang ada nombor cabutan bertuah boleh tengok nombor masing-masing. Nombor ada dekat kotak yang tuan-tuan dapat tadi. Boleh tengok dekat kotak masing-masing. Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi bahagia, ke anak cucu sentosa murah rezeki. Alhamdulillah bertemu jodohnya, berkat kesucian akhir terlaksana. Apabila sedang bersanding, janganlah suka mendem. Okey. Yang dalam live saya nak minta maaf yang dulu. Yang pertama sekali saya nak minta maaf. Tahu sebab apa minta maaf? Tadi masa selawat taslim, live saya ni
Dia live semula ke apa? Tadi like ni ada 3,000. Siapa tinggal 2,000? Live ni mati ke tadi? Tolong komen je. Live saya tadi mati ke apa? Kenapa saya punya like lagi kurang pada tadi? Okey, tadi masa selawat taslim, suara dalam ni mesti dia bunyi pelik kan? Suara dalam live ni mesti bunyi pelik. Tahu sebab apa? Dekat saya punya mixer ni yang kawal mic ni, saya lupa tekan button. Tapi tuan-tuan dengar suara tu. Cuma dia bunyi pelik sikit. Okey. Sekarang dah okey kan? Kalau dah okey, kita nak teruskan cabutan bertuah Sat. Sekejap saya akan bawa headset ni, kita pergi tengok pengantin. Kita tengok pengantin makan. Kita tengok pengantin bergambar. Lepas tu saya nak tuan-tuan bagi ucapan kat pengantin, saya akan baca ni. Ucapan tu kena ada daripada siapa? Contohlah, selamat pengantin baru kepada Hazira dan Faiz. Ucapan daripada Suliza. Macam tu. Okey. Okey, baik. Kita nak teruskan untuk cabutan bertuah. Cabutan bertuah yang seterusnya. Jadi saya nak wawarkan sekali lagi yang ada dekat kenduri ni. Tuan-tuan yang dapat kotak goodies tu. Tadi salam dengan depa. Lepas tu depa ada bagi satu kotak goodies. Dekat kotak tu ada nombor cabutan bertuah. Boleh tengok kotak masing-masing. Dekat kotak tu ada nombor cabutan bertuah. Saya nak buat cabutan bertuah. Kalau nombor tu naik, tuan-tuan tengok je nombor kat kotak tu. Okey, nombor seterusnya 054. 054. 054. Tenangkanlah hati dengan kesyukuran. Tak kira, tak ada kosong. Tak kira. Kira. Alhamdulillah bertemu jodohnya berkat kesucian. Tolong like. Assalamualaikum bosku. Lepas ke mana pula tu? Kampung Lalang. Sabar menghadapi. Okey, nombor seterusnya 013. Nombor 13. 13 panggilan 1. 13 panggilan 2. Nombor 13. Tak ada, saya tukar nombor lain. Nombor 6. 06. Nombor 606. Sopan santun anak Nombor 6. senyum terukir. Ingat. 06 panggilan 1. 06 panggilan 2. Saya nak bagi hadiah dapur gas ni. Cepat, siapa nak mengambil hadiah ni? 06 panggilan terakhir. Saya tukar hadiah-hadiah kepada besen. Dah lah, tadi nak bagi dapur gas. Nombor 315. 315. 315. Kak, ada nombor tak itu? Nombor berapa? 66. Sat, saya buat magic. Tabak Sat. Jangan balik lagi. Saya nak buat magic ni. 315. 315. Balik dah. Panggilan 1, 2, 3. Saya tukar nombor lain. Nombor 91. Nampak? Betul tak? Kalau saya cakap saya buat magic, dia mesti naik nombor tu. Tuan-tuan tengok muka saya pun bersih bercahaya ni. Tengok elok. Kak, betul tak kak? Agak betul tak kak? Siapa nak magic tu tunjuk kat saya. Sekilas ikan dia air, saya tahu dah ada telur ke tak ada telur ni kat orang. Tengok pun tahu dah. Nombor seterusnya 04. 04.
Sambil-sambil tu selamat datang kepada yang join live TikTok saya, Seri Inai. Tuan-tuan nak bagi ucapan dekat pengantin, masuk dekat live TikTok Seri Inai. Komen kat situ bagi ucapan kepada pengantin. Seperti kita ada daripada Suliza ni, selamat pengantin baru. Nombor cabutan bertuah 04 041 042. Habis dah nombor? Ada dua. Tak jadi dah. Kalau kali kedua tak tahu. Kalau jadi tu hebat lah. Hajiran 043. Nombor seterusnya 095. Nombor 95. Tuan-tuan, nombor 95 panggilan 1. 95 panggilan 2. 95. Oi, hadiah banyak ni, 300 bila nak habis ni. Nombor seterusnya 325. 325. 325. Selamat datang kepada Tuan Rahim kita. Segak ni hari ni. Main dengan siapa tu? Seorang je kah? Mana tak nampak apa? Oh, ada. Okey, nombor cabutan bertuah 325. Panggilan 1. 325 panggilan 2. 325 panggilan 3. Kenapa tak ada? Okey, yang mana baru sampai? Yang baru sampai tu, tuan-tuan dah dapat goodies kotak tu. Betul tak? Kat tangan sekarang ada satu kotak. Saya sebut ke tadi? Bagi. Saya lupa dah. Dekat kotak goodies yang dapat daripada Rumah Kenduri tu, dekat situ ada nombor. Ada nombor kecil je bawah tu. Tengok nombor tu. Tuan rumah hari ni dia bagi semua siapa yang datang Kenduri ni semua dapat hadiah. Jadi boleh tengok dekat bawah yang ada kotak goodies tu. Okey, nombor seterusnya 16. Nombor 16. 016 16. Panggilan 1. 16 panggilan 2. Okey, ada, dipersilakan. Bawa balik besen. Nombor seterusnya 159. 159. 159 1. 159 2. Okey, geng, dalam live saya yang dengar suara saya ni, minta tolong like seorang 30. Tekan skrin tu 30 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Darab 66 orang, kita dapat 2 juta like. Yo, DJ ni. Nombor 159. 159. Yang dalam live ada ke nombor 159? Panggilan 1. Panggilan 2. Panggilan 3. Jangan risau ni. Kalau habis yang nombor ni saya ada magic lain pula. Apa tunggu ya. 141. 141. 141 panggilan 1. 141 panggilan 2. 141 panggilan 3. Daripada Taufik sewa van jenazah auto. Oh, nama. Dekat mana? Selamat pengantin baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni kenduri kita di Kampung Lalang, Gerik, Perak. Tak ada ke? Tak ada, saya tukar nombor lain. 101 101 101 101 panggilan 1. Okey. Seterusnya
Adli 189. Angu 49 189 panggilan 1. Daripada Zaleha, alhamdulillah, selamat tengah hari, selamat menjamu selera bersama keluarga tercinta. Terima kasih. 189. Oh, okey, ada. Dipersilakan. Kita bagi besen ni. Besen dia buat sendiri ni. Seterusnya 3, 5, 4. Saya ni Sendayan Seremban. Selamat datang daripada Negeri Sembilan. 3, 5, 4 panggilan 1. 3, 5, 4 panggilan 2. 3, 5, 4 panggilan 3. Tak ada ke? Saya nak ambil nombor lain tadi. Mai nombor, mari depan. Mai. Mana dia? Tu akak dah. Okey, kita jawab dulu dalam live. Suliza katanya daripada Kedah. Saya dari Kedah lah. Shizuka paling comel. Waalaikumsalam. Zainul. Wow, Seremban. Selamat datang orang Seremban. Hai. Selamat datang ke live saya orang Gerik. Okey, nombor seterusnya 147. 147. Selamat datang orang Pek Dalan. 147. 147 panggilan 1. Ampunkan saya. 147 panggilan 2. Okey, ada. Dipersilakan. Selamat datang daripada Mandak Pah Piloi kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Seterusnya 184. 184. 184. Panggilan 1. Nur Bashri Nawan Hussein. Waalaikumsalam. Oh, Lawin. Apa khabar orang Lawin? Selamat datang orang Gerik. Kampung mak saya pun kat Perak. Oh, dekat. Tak, kampung ni dekat dengan Pekala Ulu. Tak bunyi pula. 184. Panggilan 2. 184. Panggilan 3. Saya tukar nombor lain. 163. 163. Saya rasa rombongan kita pun dapat juga nombor Jabatan Bertuah ni. Rombongan ada ke? Rombongan boleh tengok nombor tu dekat kotak tu. 163. 163. Oh, Ustaz dah kita tengok Zohor pukul berapa. Kita nak berhenti Ustaz. Saya rasa nak masuk dah ni. Zohor Gerik. Okey, lagi 6 minit kita berhenti sat untuk waktu Zuhur. Kita bagi laluan azan. Okey, sebelum saya lupa, 696,000 orang memandang. Tuan-tuan copy link ataupun share. Seorang 2. Tekan bawah tu share 2 kali. Seorang 2 kali. Terima kasih. Yang mana share, semoga panjang umur. Okey, 163 panggilan 2. 163 panggilan 3. Ada Pak Long kita. Okey, sini. Pak Long kita bagi tu. Balik boleh huli tepung dah lagi. Okey, nombor seterusnya. Ya, kita ke nombor rendah sikit lah. Nombor rendah sikit. 027. 27.
27. Kalau ada angkat tangan 27. 27. 27. 27. Okey ni, nampak bawah ni. Bawah ni dia ada macam gambar beg tu kan. Sebelah dia ada gambar macam anak panah tu. Ni. Tekan tu buat 2 kali. Buat 2 kali. Selasa jom mengaih. Allah. Selasa tengok lu. Saya belum makan. Okey geng, 027 panggilan 2. Tak ada tukar nombor. 96. 96. Tadi bukan 96 eh? Aduh, tak jadi dah lah. 96 panggilan 1. 96 panggilan 2. 96 lagi 2 minit kita nak berhenti saat ni. 96 96 panggilan 3. Kita tukar nombor lain. Oh dah tak naik dah lah 99 tu. Nombor 80. 80 panggilan terakhir. Saya kira sampai 3 ya. 1. Mai sini. Mai kita bagi besen. Berdebar rasa hati, bercampur dengan rasa suka. Hari yang Okey makcik, dipersilakan nombor 80. gadis Nombor seterusnya 77. Sila tuan. Ni hadiah. Ambil hadiah. Tak apa ambil. Tu. 77. Oh nampak magic. Bagi ni. Siapa tengok muka saya akan dapat hadiah. Nampak. Seminit lagi kita berhenti. Oh nak berhenti sat lah. Azan saat nah. Kita berhenti sat. Apa minum air dulu. Dan daripada saya pukul 2 lagi kita ada hadiah RM50. RM50 untuk adik-adik yang umur 9 tahun ke bawah. Siapa umur 9 tahun ke bawah, tunggu kat sini pukul 2 lagi ataupun selepas Zohor. Pemenangnya seorang je, bukan seorang 50. Seorang je dia menang 50. Ada, bukan teka-teki. Senang saja. Kontes saya senang saja. Ada buat sedikit tas saja. Lepas tu menang RM50. Baik tuan-tuan, kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan azan Zuhur, kawasan Gerik, Lenggung dan Bekalan Hulu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, jom kita tengok pengantin. Siapa nak tengok pengantin? Siapa nak tengok pengantin? Komen nak. Siapa nak tengok pengantin, komen nak. Okey, jom. Jom saya bawa tuan-tuan berjalan-jalan. Kita tengok rumah kenduri dekat kampung Suliza. Terima kasih share tanpa henti. Terima kasih. Saya dah lantik jadi moderator baru. Jadi yang mana dah jadi moderator tu, mereka boleh buat kerja sama macam admin buat. Boleh remove, boleh padam, boleh komen, boleh pin. Ni mak dia. Okey, tengok pengantin. Sambil-sambil tu doa-doa lah. Semoga cuaca kita baik-baik sahaja. Ni kalau tengok le komen-komen lah saya ni. Rahim nombor 08 088. 7. Panggil dah tadi. Ustaz. Jangan balik ni. Oh, depa rasuah saya suruh panggil nombor. Nombor cabutan betul. Okey, ni pengantin. Kalau ada kawan-kawan pengantin, apa komen dalam ni. Ni pengantin.
Okey, cepat bagi ucapan Pak. Lelaki bagi ucapan ya. Ucapan tu Cakap ya apa-apa. untuk tetamu lah. Okay, terima kasih mana yang hadir memeriahkan majlis hari ini. Terima kasih. Ha? Siapa? Family? Tahu. Terima kasih family semua. Banyak uruskan majlis macam tu. Amin. Lepas ni salam terus ada kek ke? Ada kek? Kita buat potong kek tu betul orang ambil gambar salam restu. Ke nak buat kek lepas tu? Gambar tu okey. Kita buat salam restu, gambar tu kek. 5 minit. Siapa nak booking kek-kek ni? Jumpa dia ni. Makan. Oh, ada laksa. Baik tuan-tuan, sebentar tadi telah pun mendengarkan untuk azan Zuhur bagi kawasan Gerik, Lenggong dan Pekalan Hulu. Daripada pihak saya pun kita ada azan dan di Masjid Kampung Lalang pun ada azan. Yang mana lepas ni nak balik dah. Semoga selamat dalam perjalanan. Yang mana ingin menujui tempat kenduri di tempat lain, saya doakan semoga selamat sampai. Dan lagi 3 minit saya akan teruskan bagi sesi salam restu. Yang mana kita akan menjemput pasangan Raja Sari kembali ke Pelamin. Dan salam restu ini kita akan menjemput keluarga bagi pihak pengantin lelaki dan juga keluarga besar rombongan pengantin untuk sesi salam restu dan juga bergambar, insya-Allah. Daripada Rosli Harun. Apa lagi bos lagu? Mohon kasih. Okey, sabar Azad. Syamil Iskandar, terima kasih Syekh. 90,000 juta memandang. Follow, jangan tak follow. Jangan suruh saya nyanyi, saya tak kerti menyanyi. Daripada Syamil, hai. Bawah ni, nampak ni. Tekan share 2 kali. Kek maba dari mana? Dari Gerik juga. Dia tulis dessert table. Daripada Cikgu Suri. Kek dan cookies. Search kat Facebook. Cikgu Suri. Cikgu Sari. Kek dan cookies. Jadi selamat datang sekali lagi ucapan kepada tetamu yang baru saja melangkah masuk ke pekarangan majlis bagi meraihkan Hazira dan juga Faiz bertempat di Kampung Lalang, Gerik Perak kita pada hari ini 6 Disember 2025.
Dan di bulan 12 ini adalah waktu orang buat kenduri kahwin, orang buat kenduri akikah, orang buat macam-macam kenduri lah bulan 12 ni. Jadi tuan-tuan lepas ni mungkin nak pergi kenduri di lain ataupun tak ada Karen. Siap, Karen mati. Saya nak kena pergi check jap. Semua tak ada? Ada api ni pun tak ada? Kita punya asing. Check lu. Jatuh ke memang tak ada api? Jatuh lah? Ada? Nyala? Saya ada depa punya. Ada punya tak ada? Saya punya ada tu. Ni, mana tengok tu. Hai kemo. Dekat petik ai. Oh, ayo anu. Aduh, trip. Coba sana saya tengok api trip. Yang ada gift banyak-banyak tu bagi jangan simpan. Okey, siapa tanya kek lapis ni? Apa screenshot cepat. Oh, screenshot. 1 2 3 4 5. Okey, bye. Belah sana. Kemoh tu. Tadi dia ambil api kat aku, mana dia cabut tak mana pula? Oh, dia tarik ke sana. Terik le. Okey, kita buat salam restu. Jadi majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan kepada pasangan Raja Sehari, Puteri Hadiza dan juga Faiz, ataupun dengan nama penuh ya, Puteri Nur Hazira binti Watih dan juga pasangan Putera Muhammad Faiz bin Roslan untuk berada di Pelamin Singgasana. Sana kita nak salam restu. Mak ayah nama apa Ruslan. Ayah Ruslan, Mak Nuriah. Dan juga sementara kita teruskan bagi sesi salam restu dan juga bergambar. Jadi ucapan selamat datang kepada tetamu yang baru saja tiba di perkarangan majlis. Anda boleh bersama dengan ibu dan juga ayah daripada keluarga pihak pengantin yang mana berada di pintu hadapan masuk. Dan selamat datang kepada cikgu kita, selamat datang kepada cikgu.
jemput masuk dan menjamu selera. Baik majlis, dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Encik Roslan dan juga Puan Noriah untuk sesi salam restu. Dengan lafaz bismillah dipersilakan. Dia beradik berapa orang? Semua dia? Buka lagu siri kita. Panas. Jika sedang berlangsungnya bagi sesi salam restu bersama dengan ayah dan dipersilakan kepada ibunda Puan Noriah untuk bersalaman dengan anak anda seterusnya bersama dengan pasangan pengantin kita. Ayah sat dulu, kita nak ambil gambar. Ya, balik gambar. Sana. Okey, ayah dengan mak boleh duduk sebelah, kita ambil gambar. Dan sampai sini menyebut kepada adik-beradik pengantin lelaki. 4 orang ke 3 orang Tiga? Empat. Keempat orang sampai sini boleh naik ke atas. Dan termasuk dengan pasangan masing-masing dan seterusnya keluarga besar rombongan kita. Okey, tengok sini. Camera ready, stand by. So, 1, 2, 3, sekejap Lama one more sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Good sekali. 1, 2, 3. Tunjuk pengantin. 1, 2, 3. Cantik. Okey, jap. Saya jemput anak-anak nah. Dipersilakan kepada anak-anak ataupun daripada adik-beradik pengantin lelaki kita untuk terus berada di pelamin bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Okey, dua sini. Okey, camera ready, stand by. Abang tangan sini. Alright, sini. Bawah. Okey, camera ready, stand by. 1, 2, 3, cantik. Sekejap jangan gerak Sekali lagi, sekejap Okey, one more sekali lagi senyum. Okey, 1, 2, 3, cantik. Duduk sekali. Good. 1, 2, 3, pandai. Okey, peace. 1, 2, 3. Okey, freestyle, bebas. Okey, freestyle. 1, 2, 3. Alright. Okey, menjemput kesemuanya sekali rombongan besar pengantin lelaki kita kesemuanya sekali yang datang lebih kurang 60 orang tadi tu. Semua sekali untuk ke pelamin. Kita ambil gambar ramai dulu, lepas tu baru kita asingkan keluarga-keluarga. Kita ambil semua sekali dulu. Kita ambil ramai-ramai dulu, lepas tu baru asingkan. Keluarga Mak Long, keluarga Mak Ngah, keluarga Acu, keluarga Pak Long. Kita ambil ramai-ramai dulu. Baik, dipersilakan. Susun cantik-cantik.
Jemput. Kita ambil semua dulu. Kita ambil ramai-ramai dulu. Semua sekali. Lepas tu baru kita asingkan keluarga Mak Ngah, keluarga Mak Long. Okey geng, selamat datang yang baru masuk ke live saya. Terima kasih yang sentiasa supportnya. Kita punya Susun. Kalau tak muat kita buat 2 part. Kita susun dulu. Kita buat part 1, kita buat part 2. Yang kecil-kecil boleh duduk depan. Yang tinggi-tinggi boleh duduk belakang. Yang tinggi dekat belakang, yang dekat depan. Okey, susun je. Yang penting nampak muka je penting. Badan tak apa boleh sorok. Jadi nak muka. Kita nak bagi nampak muka je. Masuk. Tak muat baru kita buat part 2. Kita masuk dulu part 1. Boleh nak ambil yang ni dulu ke? Boleh masuk terus semua. Masuk, ada kosong lagi, ada kosong lagi. Tu belakang. Masuk. Tu belakang tu, kat bunga-bunga, kat telur tu. Follow. Saya punya like slow lah. Kita target 10,000 like tapi tak dapat. Lagi setengah jam kita akan end live. Masuk rapat. Serongkan badan, lepas tu rapatkan. Tunjuk muka sahaja. Lagi dia lindung ni. Nampak? Okay, kita sukat ya. Dia nak buka kemah tu. Okey, jap tengok muka jap. Akak yang nombor 2 tak nampak. Mana nombor 2? Akak yang ni. Oh, ini. Nombor 2. Okey, adik masuk depan. Alright. Okey, abang masuk dalam sikit. Right. Alright, cik. Sana. Akak tak nampak. Terlindung. Akak kena situ sikit. Okey. Adik, baby apa? Yang tu tak nampak. Bagi dia ke situ sikit. Macam tu okey. Alright. Akak pun sama. Alright, cik. Lawa. Okey, ngam. Okey, semua tengok sini. Senyum. Kamera ready. Sekejap Alright, cun. Okay, kamera ready. Stand by, senyum. 1, 2, 3. Cantik. Okay, mini love 1. 1, 2, 3. Cantik. Okay, peace. 1, 2, 3. Tunjuk pengantin. Alright, cun. 1, 2. Salah pengantin tu, salah. Sana pengantin. Okay, sekejap 1, 2, 3. Ngiring badan ke kanan. 1, 2, 3. Ngiring badan ke kiri. Right, ke sini dulu Right. Okey, 1, 2, 3 ke kanan, ngiring, cantik. Okey, 1, 2, 3 ke kiri. Cantik. Okey, last bayar tromen 1. Okey, 1, 2, 3 fire. Alright, cik. Okay. Okey, keluarga yang nak stay kat atas boleh bergambar. Keluarga Mak Ngah sahaja ke, keluarga Mak Long sahaja ke. Sesiapa saja yang nak bergambar boleh je susun. Okey nah, masuk. Saya nak buat jemputan berdua, Ustaz. Nak tengok lagi ke? Dah tunjuk tu. Tengok ni jap. Kena pengantin.
Belum. Saya makan makanan pengantin. Buah. Las. Buah naga ni rasa dia macam buah dokong. Baca. Corona kali. Legasri. Okay, jom baca betul. Dah agak air. Awal je tak? Ish, ada budak tu rembat buah. Tu rembat buah. Tu rembat buah guys. Dah, makan sikit dah. Dia pun ambil, dia pun balas. Berapi mulut tu. Oi, perasan ah? Perasan juga dengan tak perasan. Wakat buah apple bodoh. Ingat tak perasan tu, laju. Jalan ni pun lawa-lawa ni. Semua lawa lah ni. Demikian sebentar tadi bagi sesi bergambar dan juga salam restu bersama dengan keluarga rombongan pengantin. Yang mana kita telah pun bersama dengan keluarga daripada Encik Roslan dan juga isteri bersama dengan rombongan yang telah pun hadir ke Kampung Lalang kita hari ini, yang mana membawa seorang putera raja, Putera Muhammad Faiz bin Roslan. Kita meraihkan mereka sebagai pasangan Raja Sehari bersama dengan pasangan Puteri Nur Hazira binti Watih. Hari ini berada di Kampung Lalang, Gerik Perak. Okey, kita nak bersambung dengan cabutan bertuah. Siapa ada nombor cabutan bertuah boleh tengok sekarang nah. Nombor tu ada dekat kotak goodies. Yang tuan rumah kita bagi tadi tu ada nombor cabutan bertuah kat situ.
Baik, nombor yang seterusnya. Nombor 137. 137. 137. Tak nampak. Saya tak nampak. Panggilan 1. Main ambil. Tadi dapat goodies ya, dapat tuan rumah kita ada bagi satu kotak tu. Dekat kotak tu ada nombor cabutan bertuah. Tengok nombor kat situ. Nombor seterusnya 200. Nombor 200. 100. Nombor 200 panggilan 1. Nombor 200 panggilan 2. Nombor 200 panggilan 3. Saya tukar nombor lain. 156. 156. 156 panggilan 1. 156 panggilan 2. Terima kasih yang sudi share tanpa henti. Terima kasih banyak-banyak. Share banyak-banyak guys. Share banyak-banyak. Tap screen tu banyak-banyak. 156 panggilan 3. Tak ada. Saya tukar nombor lain. Nombor 89. 89. Tengok nombor masing-masing dekat kotak tu. Ada nombor cabutan bertuah. Semua yang datang kenduri hari ini, semua dapat kotak tu. 89. 891. 892. 89. Main. Saya kata saya buat magic jangan balik. Kalau balik tak dapat hadiah lagi. Saya kata dah, saya ni ada ilmu. Kalau tak penuh ilmu di dada. Okey, nombor seterusnya 180. 180. 180 panggilan 1. Sebelum tu rombongan kita nak balik dah ke? Kalau nak balik, terima kasih banyak-banyak. Pucuk paku, ubi kayu, I love you, thank you. Selamat datang ke kampung kami pada hari ini. Semoga selamat sampai ke kediaman masing-masing insya-Allah. Kita jemput pengantin untuk bersalaman dengan keluarga sebentar nah. Pengantin nak kena tinggal dah. Boleh salam-salam lah ni, peluk-peluk dulu. Nombor berapa tu? Oi, betul pula dah. Salah baca doa dah rasa ni. Ya, saya buka doa untuk semua. Semoga semuanya dapat hadiah hari ni. Okey. Nombor seterusnya 074 74 74 Panggilan 1. Saya panggil panggilan kedua. Kalau tak datang, saya cancel. Main. Pelan-pelan. Koho. Mana orang pihak dalam dia balik dah kau? Jangan balik lagi. Kak T punya nombor berapa? Tak ingat? Tak ingat pula dah. Nombor berapa dia? Berapa tu? Okey.
Sat, jangan tengok muka lu. Okey. Tunggu Sat. Okey, pemilik kenderaan Nissan PKS 5646. PKS 5646. Minta ubah Sat, rombongan kita nak balik dah. Lepas tu masuk balik. PKS 5646. PKS 5646 Nissan. Minta ubah Sat. Rombongan kita nak balik dah. Oh, mana dia nombor Sat ni ambil dah tadi. Okey. Nombor 072. 072 0721. Dalam TikTok kata saya. Mana nombor tu? 072 panggilan 2. Kalau ada cakap ada. Kalau tak ada cakap tak ada. 072 panggilan terakhir. Saya tukar nombor lain. 106 panggilan 1. Mak Ngah Faridah kata saya. 106 panggilan 1. Panggilan 2. Cikgu kita ada nombor tak cikgu? Tak ada nombor. Dia pun tak bagi nombor. Aduh. 106 panggilan ketiga. Nombor seterusnya 60. Nombor 60. 60. Yang kat sini siapa tak dapat lagi? Cuba angkat tangan. Siapa tak dapat lagi? Semua dapat dah? Ada kotak tak? Ada? Oh ada. Nombor 60 panggilan 2. 60 panggilan 3. Saya tukar nombor lain. Nombor 71. 71. Opah nombor berapa tu? Nombor berapa tu? 70. Okey, ada ambil dia. Ha? Dah. Ada. Ambil opah. Nombor sama-sama kasih. Nombor seterusnya 71. Kalau tak ada, saya tukar. Kita terbalikkan. Jadi 17. Nombor 17. 17-1. 17-2. Kalau tak ada, nombor 69. 69-1. 69-2. 69-3. Kalau ada datang je terus. Kalau saya dah sebut 5-3. Aduh, sabar Zat nah. Sabar Zat. Nombor seterusnya ni dah habis. 194. 194. 194. 194 panggilan 1. 194 panggilan 2. 194 panggilan 3. Saya tukar nombor 190. 190. Tak ada panggilan 1. 190 panggilan 2. 190 panggilan 3. Kepala 9 tak ada orang. Kita ambil kepala lain pula Ustaz.
Nombor banyak sikit lah. 375. 375. 1. 375. 2. 375. 3. Banyak-banyak kan depan kata tak ada orang. Kita ambil pala 2, pala 2. Sembilan 3 93 1. Banyak lagi besen ni, besen berlambak ni, cepatlah. 932 933. Saya tukar nombor lain. Kita rendahkan lagi 22. 22. Tak ada. 22 1. Tak ada. 22 2. Tak ada. 22 2 3. 138. 138. Okey, saya nak end live dah. Sagi kita sambung balik. Okey, nah, saya nak end live dah nah. 138. Macam tak ada je ni. 138 tak ada orang. Ada. Apa pandai-pandai ni, tak balik lagi ni, ada lagi ni. Okey, kita ambil kepala lain pula. Yang mana kepala 2, 3 tu, standby. 109. 109. Nombor bertuah saya 7588. Siapa dia tu? 7588. Saya buat magic, menunggu saat lah. Dia nak buat magic. Nombor apa? Okey, ambil dia. Sila. Ambil. Daripada Siti Haji Abdul Rahmi 7588. Saat ni saya buat magic ni. Tolong. Mana nombor? Okey, nombor 363. 363. 1. 363 2. 363 3. 179. 1791. 1792. 1793. Saya cuba ambil kepala 2 pula, kepala 2. 245. 245. Aduh, tak kena pula dah. 245. 1. 245 2. 245 3. Tukar lagi. 102. 102. Yang kat sini ada kepala ke kosong depan? Nombor mati-mati tu ya? Akak nombor berapa? 2 angka ke 3 angka? 2 angka ke 3 angka? 102 panggilan 2. 102 panggilan 2. Dah tahu dah saja ya. 37 panggilan 2. 37 panggilan 3. Tak ada, saya cancel. Nombor 19. 19 1. 19 1. 19 2. 19 3. Tak ada. Nombor 32. Maklum ke? Okey, ambil hadiah. Teruskan saja, tak payah tunjuk, tak apa, ambil je hadiah tu.
32, 1. Dah ada. 32. Nombor 150. 150. Okey ni saya baca nombor yang 2 angka ni tu Ustaz. 2 angka nah. Nombor 18. 18 tak ada. 18 1, 18 2, 18 3. Angin jangan tiup angin tolong. Nombor 84. 84. Kalau ada mari je nah, mari je. Nombor 65. 65. Nombor 266. 266. 266. 25. 3. Nombor berapa kak? 65. Akak nombor berapa ni? 266. Okey, seterusnya 174. 174. Depa mesti kata saya ada belok apa ni? Nombor seterusnya 70. 70. 81. 81. Nombor 28. 70, 81, 28. Panggilan 1, 2, 3. Masih lagi tak ada. 2, 5, 2. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 3, 1. 45, 1. Relax. 252, 253 dan 45. Panggilan 1. Panggilan 2. Panggilan 3. Ambil hadiah. Saya nak perhabis hadiah je ni. Hamba tunggu ya nombor naik tu. Okey, siapa yang belum dapat hadiah langsung? Yang belum dapat hadiah langsung. Tolong angkat tangannya. 1, 2, 3. Ni dah dapat. Belum. Dah macam terlebih pula ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22. Sana yang belum dapat hadiah langsung. Bersabar sana. Dua 25, 28, 11. 225, 28, 11. Bung apa tu? Ha? Belum. 53 105. Oh, tunggu pada tadi lagi baru naik nombor. 26 105 81. Ya, dipati ele. 105 026 81. Tak ada apa dah. Maklum nombor berapa Maklum? Ha? 55 pula dah. Dah balik dah nombor 55 tu. Nak cari pula ni Ustaz. Saya panggil dia turun Ustaz. Umpan buruk, umpan baru, tahu lubuk, naik selalu. 026 081 105 219 219.
Tak ada. 260. 260 108 045 045. Ya, saya cari ni. Bagi jumpa kau ni, rusak ni. 134. Angin, tolong. 181 108 45 134. Nombor berapa? Sabar Azad, nombor banyak lagi ni. Sabar Azad. 173. Tak ada orang belum dah. Kalau tak ada orang, saya kena buat magic dah ni. Sabar, kita perhabis nombor sekejap nah. Ni tak ada orang. Saya perhabis nombor Ustaz. Kalau tak ada juga, saya bagi gitu ya hadiah yang bertunggu Ustaz ya. 128 229 261 247. Tak minta tak boleh lah. 104 111 51 383. Mana? Nombor? Okey, ambil hadiah. Tak ada yang naik nombor. Siapa tak naik nombor lagi ni? Tu dah banyak dah. Banyak dah. Nak bawa balik tak boleh dah. Langsung tak ada hadiah lagi. Sungguh. Saya panggil orang yang tak ada hadiah langsung ni. $55. Oh, nampak. Betul ni, tak tipu ni. Ambil hadiah. 55 150 272. Sabar sana. Sabar Azad.